Weh hampa, aku dah lama kan tak cerita hantu dekat hampa kan. Sekejap, aku lapang tahu tak? Aku nak cerita pasal pengalaman aku. Cerita seram dah ni. Tidur dekat satu hotel yang berantu dekat KL. Hotel ni, aku tak naklah bagi tahu nama dia. Takut kena saman. Sebab hotel tu beroperasi je lagi. Hotel ni kan, dia atas dia macam hotel. Bawah dia tu tempat shopping. Tu cerita dia. Dia bukan literally hotel, dia macam apartment kan. So masa tu, aku dengan kawan aku, kami bertiga. Aku, Mira dengan Effie. Kami 3 orang ni, memang tiap-tiap tahun kami akan buat macam, wah bulu kucing penuh. Bukan family day. Macam berjumpa lah, hang out, orang kata me time gitu kan. Masa tu kita orang decide nak turun KL. And then ambil lah hotel yang apartment ni lah kan, atas shopping complex ni. Sebab kita orang suka shopping dekat situ, barang murah kan. Lepas tu nak cari macam baju saiz besar-besar pun senang kan. Ambil lah hotel dekat situ sebab kita orang malas macam nak kena keluar. Ambil hotel kat tempat lain, nak keluar dari tempat tu pula malas. Masa tu aku tak ingat lah sama ada si Effie ataupun si Mira ni yang datang lambat. And then si Effie ni pula, dia daripada Johor, dia naik flight daripada Johor. So aku rasa Mira masih dekat Klang Valley. And masa tu dia kerja manager 99. So dia macam balik lambat lah kan. 99 tu tutup ke 10. Lepas tu taruh nak closing apa semua, 10.30 sampai rumah, nak siap-siap 11 lebih baru keluar rumah kan. Lepas tu pergi ambil Effie dekat airport. And then kita orang terus pergi ke this apartment lah. Sampai dekat apartment tu tak silap aku dalam ke 12 lebih macam tu lah, tak silap aku. And then kita orang pergilah beli segala Maggi cup apa semua untuk makan malam tu. Naiklah rumah, naiklah apartment kita orang tu. Tapi masa kita orang nak check in dekat guard ke apa aku tak tahulah. Tapi dia yang handle untuk bahagian check in ni lah. Lepas tu cakap lah dekat dia, oh ni booking kita apa semualah. Kita orang booking satu apartment yang ada satu bilik sajalah kan. Sebab ialah 3 orang je perempuan. And then dia kata, sorry bilik tu dah full, dah bagi dekat orang lain. Dia kata, kononnya macam sistem dekat situ, siapa cepat check in, dia cepat dapat bilik tu. Aku macam, boleh pula macam tu. Kita dah booking, dah bayar. Sepatutnya kita dapat apa yang kita nak lah kan. Tapi disebabkan kita orang ni malas nak bising-bising sebab masing-masing letih. So kita orang kata, and then macam mana? So kita orang ni macam mana kan? Lepas tu dia kata, tak apa, kita akan compensate you bagi bilik lain. Bilik lain, dia bagi apartment yang 2 bilik. Lepas tu aku cakap lah, nak buat apa besar-besar? Kami 3 orang je, tidur satu bilik pun dah muat. Dia kata, tak apa, kita bagi yang nampak macam, not literally nampak view KLCC lah, tapi daripada kita orang punya main bedroom tu, dia kata akan nampak KLCC. So aku pun macam okay. So kita pun tak apalah. And then dia pun bawa lah kita orang pergi apartment tu, dia pun tunjuk. So the first time bila pintu bilik tu terbuka je, dia ada macam satu suasana yang macam, hang tak ada macam masuk tempat-tempat yang